Adik yang cuba. Ya. Hari ni kita nak buat satu video yang mana Mami Rais Ali nak masak masakan negeri Zolan. Assalamualaikum. Jadi hari ni kita nak buat masak special sempena Hari Raya Aidiladha untuk keluarga tercinta. Abang nak makan apa? Hari ni saya nak makan masakan awak yang sedap daripada Negeri Sembilan. Ya. Jadi kita nak tengok kita punya chef hari ni akan masak masakan Negeri Sembilan. Apakah masakannya? So sekejap lagi chef kita akan terangkan. Check it out. Saya nak masak yang special hari ni adalah masak lemak daging Negeri Sembilan. Wah, Rai dah tak sabar. Let's go tengok apakah bahan-bahannya. Yang kita nak masak hari ni adalah masak lemak daging Negeri Sembilan. Menu yang kita nak masak hari ni ada beberapa bahan. Bahan yang pertama adalah daging korban. Kita dah siap potong. Kemudian kita ada kunyit hidup. Kunyit hidup dan juga cili padi. Okey. Seterusnya adalah kita nak campur sedikit dengan kentang. Kita ada daun limau purut untuk sebagai pewangi masakan. Dan yang paling special adalah kita ada ini dia, iaitu belimbing buluh. Yang ni yang menyebabkan makanan tu akan jadi paling special sebab Negeri Sembilan dia suka masak lemak dengan ada masam-masam sikit. Sebelum terlupa, kita ada santan. Okey, baiklah. Sekarang ni kita masukkan bahan-bahan yang dah kita blend tadi, iaitu cili padi dan juga kunyit. Kemudian kita masukkan daging korban yang telah kita potong-potong kecil untuk kita kecutkan dahulu daging ni bersama dengan bahan yang telah kita blend tadi. Kemudian yang dah saya tunjukkan di sini adalah bahan-bahan yang telah kita masukkan semua. Selepas selesai kita kecutkan daging tadi, kita akan masukkan kentang, santan, daun limau purut dan juga tadi belimbing buluh. Kita dia masak Chef Alia. Jadi Chef Alia hari ni masak. Kalau kita tengok ada lauk apa nama ni? Daging masak salai. Kan? Daging masak lemak cili padi Negeri Sembilan. Yes, so ni masakan Negeri Sembilan. Pedas, memang sedap pedas. Selain pada tu ada sayur. Ni ada sayur apa? Bayam. Sayur bayam merah. Bayam merah. Bayam merah. Bayam merah. Okay, so ada telur mata. Telur mata ni saya punya. Kan? Bulan. Okay, so kita nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Alaya, kita makan masakan masak lemak cili padi. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita cuba tengok. Dia punya kuah memang menarik. Tapi jangan kuah saja menarik sayang. Rasa yang paling penting. Rasa. Kan? Rasa. Yang penting kita nak rasa tu. Padu tak padu. Anda yang nak juga? Okay. Kita cuba. Okay. Belau. Tambah sikit dengan sayur tu. Dan kita siapkan ni lah. Air sejuk So air sejuk ni. Saya memang kena makan pedas. Kalau tak pedas ni. Tak konyang kata orang Nogori. Tak konyang. Sayur bayam merah. Sayur bayam merah. Masakan Nogori. Automatik pandai cakap. Kumangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. I nak try tak? Belum boleh lagi. Okay, kita cuba. Bismillah. Nanti saya akan komen. Adik yang cuba. Sayang, memang sedap. Cium sikit kenang tu. Alhamdulillah. Yang dah kahwin je boleh buat. Yang belum kahwin jangan. Abang kena cuba yang specialnya dalam menu ni adalah belimbing buluh yang kita dapat daripada jiran kita. Jadi kita kena cuba rasa, abang kena rasa. Yang ni belimbing buluh Betul. Belimbing buluh. Dia ada masam-masam sikit lah. Tapi so far memang power. Berikan bintang, berapa bintang yang abang nak bagi? Juri, ini juri kita. Kenapa juri menangis? Juri menangis sebab tak dapat makan. Okay. So, kalau 10 dia punya undian, Okay, cuba. saya boleh bagi tahu 15/10. Resisten tu dah pecah. Resisten dah pecah kawan-kawan. Jatuh. Tangan dia dah laju. This is perfect. Okay, tadi dari segi rasa, okay, dari segi pedas dia, daripada 10 bintang, berapa bintang nak bagi? Pedas Pedasannya. Pedas dia kalau macam saya, memang suka makan pedas. Saya memang suka makan pedas. Dari segi pedas yang saya, kalau orang yang tak biasa makan pedas, kena kurangkan sikit. Kalau macam saya okey. Okay, kalau kita masak untuk ramai-ramai kan, ada kawan-kawan datang, pedas dia kena kurangkan sikit lah. Tu kalau dari saya, pedas dia okey. Muhammad Rais pun nak makan. So kita jumpa pada next video lagi saya. Okay, so bye.